Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Apa khabar sedang penonton setia anda Mushkil? Di sini ada jawapannya. Kita bersiaran dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk episod saya nak sebut sedia episod yang terakhir untuk anda Mushkil pada hari ini, dan pastinya dengan tajuk yang kita bawakan, Dilema Ibu versus Isteri. Terima kasih kepada penyiaran JAKIM, terima kasih kepada ATM TV1 khususnya, dan juga terima kasih kepada Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin untuk siaran kita pada hari ini berlatarkan suasana masjid yang cukup tenang, indah dan mendamaikan. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan pengajian dan juga program kita anda Mushkil pada hari ini, dan kita tampilkan, kita bawakan bintang ilmuwan istimewa Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, penolong setiausaha dakwah bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbang nun jauh dari Sabah ke sini Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, semata-mata nak jumpa Ustaz. Betul, bersua lagi kita Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz, kita nak berbicara tentang dilema ibu versus isteri. Harap-harap penonton tak dilema lah. Kerana apa, banyak yang bakal kita rungkaikan untuk siaran anda Mushkil pada hari ini. Rasa nak bagi pantun dulu lah Ustaz. Boleh dengan izin Ustaz. Boleh. Kalau Ustaz rasa nak beli, silakan Ustaz. Baik, banyaklah tebu perkara tebu, tidak akan sama tebu lanjung. Banyaklah ibu perkara ibu, tidak akan sama ibu kandung. Allahu Akbar Ustaz. Ini cerita tentang ibu, dilema ibu versus isteri. Mungkin Ustaz sebagai perkongsian awal ataupun mukadimah pada hari ini Ustaz, ada yang pastinya soalan yang bermain di fikiran kita. Sebelum kita layarkan bahtera dengan lebih jauh, sebagai mukadimah mungkin ada sesuatu yang Ustaz ingin kongsikan. Terima kasih Sanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tajuk kita pada kali ini membicarakan berkenaan dengan dilema ibu vs isteri, dan macam perlawanan Gusti Ustaz. Perlawanan tinju. Tapi sebenarnya apa yang kita ingin bawakan di sini Ustaz, bukanlah kita nak perbahasan ni yang saya nampak, bukannya kita nak bagi tahu mana satu yang perlu kita menangkan ni Ustaz. Betul. Ya, kerana kedua-duanya ada hak yang perlu ditunaikan. Jadi insya-Allah pada episod kali ini kita akan membahaskan bagaimana seorang isteri itu kita tunaikan hak yang sepatutnya kepada dia. Demikian ibu kita yang melahirkan kita juga punya hak terhadap diri kita sebagai seorang anak. Sebagai seorang suami, kepada isteri ada tanggungjawab, dan sebagai seorang anak kepada ibunya juga ada hak. Jadi kita inginkan agar perkara ini ataupun apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini, kita dapat laksanakan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Allahu Akbar. Dulu ada satu syair Ustaz. Ibu mengandung 9 bulan, lebih dan kurang tak ditentukan, lahirkan di kau berapa kesakitan, berpantang pula minum dan makan. Tu lagu tu Ustaz, dia punya syair tu. Jadi bila sebut dilema ibu dan juga isteri ni Ustaz, mungkin sebagai soalan yang pertama kita nak ajukan, kita nak buka minda kita bersama. Apakah yang dimaksudkan dengan nafkah dalam Islam, dan kepada siapakah seorang lelaki itu wajib menafkahinya setelah dia berkahwin Ustaz? Baik, sebagai pembukaan untuk kita membicarakan khas ataupun topik ini, dari segi definisi saya pertama tadi, apakah yang dimaksudkan dengan nafkah? Jadi kalau kita lihat nafkah ni, dia adalah kata terbitan ataupun bahasa pinjaman daripada bahasa Arab. Kalau kita rujuk kamus bahasa Arab sendiri, Lisanul Arab karangan Ibnul Munzir menceritakan nafkah ini daripada perkataan anfaqa yunfiqu, bermaksud kita mengeluarkan suatu harta atau perbelanjaan kepada orang tanggungan kita. Dari segi syarak macam itulah Ustaz. Dan kalaupun kita lihat terjemahan ataupun daripada kamus Dewan Bahasa, maka satu perbelanjaan bagi tanggungan ni juga adalah merujuk kepada nafkah tadi. Jadi kalau kita lihat kepada siapakah seorang lelaki ataupun suami wajibkan untuk memberikan nafkah, sudah tentulah kepada tanggungan-tanggungannya, isteri, anak-anaknya. Nafkah-nafkah inilah yang disebut sebagai nafkah yang perlu dilaksanakan. Dia bukan perkara yang kita sebut sebagai nak bagi-bagi, tak nak bagi tak apa, tapi kena tunaikan mengikut kemampuan suami tadi. Kalau kita lihat bagaimana nafkah ini adalah satu perkara yang dituntut dalam agama kita untuk ditunaikan.
Kerana di dalam Al-Quran Allah SWT sebut berkenaan dengan seorang suami, tanggungjawab kepada isterinya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah dia menjaga ataupun hidup bersama isteri tadi bil ma'ruf, dengan perkara-perkara yang baik, dan salah satu tuntutan utamanya adalah nafkah. Itu dalil utamalah dalam kita menunaikan nafkah kepada isteri tadi. Demikian juga Ustaz kepada tanggungan-tanggungannya yang ada di bawah tanggungannya. Contoh anak-anak. Maka dalam ini Al-Quran sendiri sebutkan wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan anak-anak yang lahir daripada perkahwinan tadi, kita kena tunaikan rizquhunna, dia punya rezeki dia, apa-apa keperluan dia, tempat tinggal isteri, makan minum anak-anak, semua ini adalah satu kewajipan. Wa kiswatuhun, yang pakaian juga adalah satu perkara yang dituntut. Nafkah ni Ustaz, kadang-kadang kita lihat seringlah masyarakat kita begitu, nafkah zahir dan batin. Maka yang kita nampak nafkah ni adalah bagaimana kita menanggung segala perbelanjaan dalam menjalani kehidupan kita, Ustaz. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menjadi satu pencerahan kepada kita, jelas berkenaan dengan nafkah dalam Islam. Cuma Ustaz, dia ada cuma. Kadang-kadang hati terkenang, mulut menyebut. Kita makan sedap, makan suno, dinner, lunch dan sebagainya dengan isteri dan anak kita. Ada yang bertanya, Ustaz, mana perlu diberikan keutamaan? Ibu di kampung yang membesarkan ataupun isteri di rumah yang menguruskan kehidupan? Kadang-kadang jadi konflik. Masya-Allah. Ustaz, ni kadang-kadang kita risau juga bila bab-bab ni, orang-orang rumah pun tengok ni rancangan ni. Jadi insya-Allah sebenarnya satu perkara ataupun apa-apa konflik berlaku dalam kehidupan kita, kalau kita sendiri faham apakah tuntutan agama yang sebenar, saya kira semua permasalahan ataupun konflik ataupun dilema tajuk kita pada pagi ini akan terungkai, insya-Allah. Kerana apa? Pertama, kita lihat Ustaz, para ulama bagi tahu seorang itu musuh utamanya adalah kejahilannya sendiri. Bila kejahilan yang kita tidak tahu apakah tuntutan yang sebenar, maka berlakulah mungkin konflik. Kalau dia dahulukan, kalau dengan Ustaz ni saya tak boleh, seorang seni yang menyanyi. Ingat lagi satu lagu, kalau ku pilih di sini, apa kata di sana. Lagu tu Ustaz. Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Dilema Ustaz. Betul. Jadi dalam Islam, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak disuruh untuk memilih mana yang kita nak santuni dengan lebih. Bahkan kita diajar untuk i'ta kullu dhi haqqin haqqah. Kita berikan satu hak kepada setiap seorang tu, mengikut kepada apa yang diajarkan oleh agama kita. Kalau tadi kita kata anak isteri, dia ada tuntutan dalam kita untuk kita menafkahkan, memberikan perbelanjaan untuk menampung kehidupan. Demikian juga kepada ibu, ayah dan keluarga kita. Dan ibu inilah syair Ustaz bacakan tadi sangat memberi makna mendalam kepada kita. Ada sambungan lagi tu Ustaz. Nanti kita sambung. Allah sebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah gandingkan perintah tauhid dan perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Tidak ada yang saling untuk kita lebihkan. Bahkan kita kena bagi hak ibu ayah tadi ihsana, perkara yang baik. Dan kadang-kadang perkara yang baik ini Ustaz bukan juga semata-mata wang ringgit. Betul, wang ringgit itu salah satu bentuk ihsan. Tetapi kalau kita lihat ihsan ini macam-macam tanggungjawab yang perlu kita tunaikan. So jangan kita kata kalau kita lunch di sini, ibu di kampung merana, itu juga satu perkara yang kita kira sangat bertentangan dalam agama kita. Kalau boleh kita jaga keduanya. Apa salahnya? Betul. Sekadar yang termampu. Itu orang kata apa? Bak kata pepatah orang Melayu dulu, ukur baju di badan sendiri, Ustaz. Jangan kita menyusahkan diri kita. Baik, Ustaz, berkenaan dengan nafkah dan juga hadiah, kita nak bahaskan selepas ini, Ustaz. Sebab kadang-kadang masih ada lagi dalam kalangan kita yang tak boleh bezakan di antara nafkah dan juga hadiah. Cuma Ustaz, mungkin Ustaz boleh terus jawab lah, sebab ada yang tunggu dengan pen dan kertas. Ustaz, kita jawab terus lah Ustaz. Boleh. Kan panjang lagi kita nak bicarakan. Cuma bila sebut tentang perbezaan antara nafkah dan juga hadiah, para penonton mungkin ada yang dalam kalangan kadang-kadang dipanggil, disebutkan sebagai persoalan yang timbul di jiwa dan juga minda fikiran. Aku ni bagi nafkah ke segu hati sebenarnya? Jadi perkara ini perlu diberikan perbezaan dan juga penjelasan juga. Sedikit bicara Ustaz. Baik. Nafkah satu adalah perkara yang kita sebut sebagai kewajipan. Tidak boleh kalau contohlah
kita sebut memang sekadar kemampuan kita. Tapi kalau kita kata kadang-kadang kita lihat, saya nampak isteri saya ni macam okey je, macam senang je, tak kisah pun, tak payah bagi pun tak apa. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, suami kewajipan yang dituntut kepada atas dirinya adalah nafkah. Soal hadiah ataupun sagu hati atau disebut sebagai mungkin ihsan, maka itu adalah perkara yang kebiasaan, pemberian yang diberikan secara sukarela tanpa menerima balasan. Itu adalah perkara disebut sebagai hadiah. Kalau mengharapkan balasan Ustaz tu mungkin risuah lah, benda lain Ustaz. Tapi kalau katakan nafkah ni, seorang suami kena betul-betul partikular dengan benda ni. Nafkah ini adalah satu kewajipan yang boleh jadi satu hutang untuk kita kalau kita tidak tunaikan. Bahkan kalau kita tengok kes-kes di mahkamah sekarang ni macam-macam lah. Berlaku perceraian lumrah dalam rumah tangga Ustaz ya. Walaupun perkara itu perkara yang tidak disukai, tapi mungkin ialah jodoh tak ke mana Ustaz. Ataupun jodoh sampai situ saja. Maka berlaku perpisahan, dan di antara perkara dalam tuntutan tu adalah pengabaian nafkah Ustaz. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita nafkah ini bukan perkara main-main Ustaz. Kita kena bagi, kita kena tentukan, kerana ini adalah hak bagi isteri kita dan tanggungan kita. Seorang anak lelaki sampai bila pun dia adalah milik ibunya. Namun selepas berkahwin, dia memikul amanah yang besar terhadap seorang wanita yang bergelar isteri. Di mana letaknya jelaga? Jelaga terletak pada sumbu. Di mana letaknya syurga? Syurga di telapak kaki ibu. Apa tu Ustaz? Kita nak raikan soalan daripada sahabat penonton kita. Dipersilakan. Saya ada satu soalan. Macam mana kita nak membezakan antara nafkah wajib dan hadiah atau ihsan kepada ibu bapa? Sekian, terima kasih. Pertamanya, apabila kita membicarakan berkenaan dengan perbezaan, nak membezakan. Dan ini adalah satu perkara yang amat penting Ustaz ya, dalam kita beramal ya sebagai seorang individu muslim. Kita kena tahu ya, perkara yang kita buat tu termasuk dalam perkara yang wajib ke atau perkara yang sunat. Ya. Kalau kita lihat dalam hubungan kekeluargaan Islam, ada beberapa alaqah ataupun hubungan yang dikaitkan dengan, pertama, al-alaqatu bi az-zawaj ataupun alaqah yang disebabkan dengan perkahwinan ya. Al-aqdu bil bizawaj tadi. Hubungan kita dahulunya, kita dengan isteri kita ni tidak ada apa-apa hubungan, tetapi apabila satu akad menyebabkan kita ada satu tanggungjawab yang perlu kita laksanakan, dan tanggungjawab itu disebut sebagai tanggungjawab nafkah wajib. Ya, dan hubungan itu asalnya tidak ada keperluan untuk kita membelanjakan apa-apa yang betul-betul wajib. Tapi apabila ya akad kita tadi kita terima tadi, ataupun kita ambil isteri tadi sebagai seorang isteri kita yang kita tanggung keseluruhan apa yang ada pada dirinya, maka satu kewajipan tuntutan yang kena kita laksanakan tu adalah nafkah tadi ya. Dan yang kedua adalah perkara ataupun hubungan yang disebut sebagai alaqah bin nasab Ustaz. Ya, bin nasab ni maksudnya darah kita mengalir Ustaz. Contoh ibu yang mengandungkan kita Ustaz, ya 9 bulan Ustaz sebut tadi, mungkin lebih dari itu, dan lahirkan pula macam-macam sakitnya, berapa kesakitan. Betul. Berpantang pula minum dan makan. Menyusukan pula. Semua ni Allah SWT rakamkan dalam surah Luqman Ustaz. Kalau kita ingat, wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuh wahnan ala wahnin. Susah payah Ustaz. Lepas tu tak selesai, wa fisaluhu fi amain. Susu pula 2 tahun. Jadi semua ni ya, kita walaupun kita bezakan di mana satu yang wajib ya, dari segi nafkah betul wajib untuk isteri ya, tetapi dari segi ihsan tadi kita buat satu, wa bil walidaini ihsana, maka kewajipan berbuat baik itu juga perlu kita tekankan ya. Tidak ada istilahnya mana satu yang kita lebihkan ya. Masing-masing ada hak dia Ustaz. Ya, kalau tadi ibu tadi hak dia buat baik tidak semestinya dengan wang ringgit. Ya, kita bercakap baik. Wala taqul lahuma uffin, di ayat yang lain Ustaz, hatta kita bercakap uff pun yang sudah dikira sebagai uquqil walidain. Satu penderhakaan terhadap ibu bapa. Maka kalau kita ingin bezakan antara nafkah ataupun perkara yang disebut sebagai wajib dan sunat, maka kita sebutkan masing-masing ada
hak dia yang perlu kita tegakkan. Mungkin nafkah betul lebih kepada isteri tadi. Betul. Tapi kalau buat baik, ibu bapa juga ada hak yang perlu kita tunaikan. Apa dia Ustaz? Apakah benar Ustaz? Ini cerita tentang isteri pula. Nafkah isteri itu satu hutang yang wajib dan bukan sekadar pemberian sukarela Ustaz. Betul. Ini adalah perkara yang menjadi tunjang kepada perbahasan isteri versus ibu. Ya. Maksudnya bukannya kita ingin menyanyi, tapi perkara yang hak yang perlu kita tunaikan adalah kepada isteri adalah nafkah tadi. Wajib Ustaz. Kalau kita skip hutang Ustaz, boleh masuk buku 5 Ustaz. Jadi benda-benda seperti ini kita perlu ambil perhatian. Kadang-kadang mungkin ada isteri ni yang dia jenis pendiam mungkin Ustaz, ya. Hanya berbicara melalui hati ataupun status. Ini bahaya Ustaz kalau bicara melalui status. Selang 5 minit up status. Jadi gurau saya. Tapi insya-Allah kalaulah ya kita nampak isteri kita ni dia seorang yang mungkin terlalu sayangkan suami, tak kisah sangat ada nafkah ke tidak, ataupun mungkin dia bagi gambaran tapi suami ni buat tak faham Ustaz. Tahulah kadang-kadang orang lelaki ni disibukkan dengan banyak perkara. Betul. Jadi ini yang perlu kita ambil perhatian sebagai seorang suami. Ini adalah hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan bakal dipertanyakan kepada kita. Kullukum ra'in. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Kita ni seorang pemimpin. Nabi sebut kita ni seorang pemimpin, dan seorang pemimpin itu akan dipertanyakan tentang orang yang di bawah tanggungannya, di bawah kepimpinannya. Adakah seorang pemimpin itu betul dia memberikan nafkah ataupun dia mengabaikan nafkah tersebut, yang akhirnya yang dibawanya untuk ataupun di bawah pimpinannya ni merasakan satu kesengsaraan yang tidak dapat digambarkan dengan lidah. Betul. Tetapi hanya di status. Betul. So, jenis status Ustaz. Selang 2 minit up status. Bosan lah kan, selang 2 minit bila suami nak balik lah. Ini kadang-kadang perkara ini dia menguji emosi lah. Utamanya kita doakan juga ibu-ibu kita, ya, isteri kita yang mungkin sedang menonton pada hari ini. Mudah-mudahan redalah sedikit tekanan, ya, burn out tu hilang lah. Tonton jawapan Ustaz Fikri hari ini berkenaan dengan dilema ibu dan juga isteri ni Ustaz. Dan bila kita sebut tentang nafkah tadi Ustaz, adakah wajib Ustaz bagi seorang anak lelaki itu memberi wang bulanan kepada ibu bapa sekiranya Ustaz, ini ada beza sikit, sekiranya ibu bapanya itu masih berkemampuan ataupun ada pencen sendiri. Dia kata, alah bapa pun tak minta lah duit kamu kan, kamu pun memerlukan duit tu, kamu gunalah. Tapi kalau kamu rasa nak bagi, abah terima je, kalau boleh double lah sikit. Contoh, ini tak ada kena-mengena dengan hidup supaya mati tak sikit bicara Ustaz. Baik, pertama ni tadi Ustaz, kita balik kepada dalil kita tadi. Ada ibu bapa, hak ibu bapa yang perlu kita tunaikan. Wabil walidaini ihsana. Ihsan. Perbahasan ihsan ni dia subjektif Ustaz. Ya, berbuat baik ni macam-macam. Tetapi kalau kita katakan berkenaan dengan wang ringgit, bukan juga semuanya berbuat baik tu dengan wang ringgit. Tapi kalaulah ya, ibu bapa kita itu menginginkan satu bentuk kebaikan yang berbentuk wang ringgit lah contoh, maka si suami tadi kena melihat perkara tersebut. Kalau dia punya harta yang dia boleh selesaikan dahulu tanggungjawab yang telah diwajibkan ke atasnya, contoh nafkah ya, isteri dan anak-anak tadi, maka lebih baik untuk dia santuni kedua-duanya sekadar kemampuan. Tetapi apabila dia melihat keadaan tadi, ayah ibu tadi ada pencen Ustaz ya, ada kemampuan, dan duit dia tadi hanya mampu menanggung perkara-perkara yang ataupun menanggung yang wajib saja kepada anak isteri, maka tidak jatuh kewajipan untuk dia membantu dari segi wang ringgit. Tetapi ingat, bukan semuanya bentuk kebaikan itu hanya dengan wang ringgit. Tidak terjatuh ataupun tidak terhapus tuntutan kewajipan untuk berbuat baik kepada ibu bapa tadi. Dia kena terus buat baik, kena ziarah ya. Kadang-kadang kita ni Ustaz, maaf lah, kadang-kadang kita anak-anak ni fikir ibu bapa ni hanya nak duit. Belum tentu Ustaz. Kadang-kadang ibu bapa ni dia bukan juga nak sangat duit kan, dia nak tengok kita datang sekarang kan, hiburkan dia. Dia nak telefon, dia berdering, ada bunyi nak telefon. Tapi kita ni kadang-kadang tahulah Ustaz, kesibukan kota. Terlalu apa istilahnya, mengejar benda-benda keduniaan, maka kita lupa sebenarnya ayah ibu ni bukan sahaja wang ringgit yang dia perlukan, bahkan segala bentuk kebaikan pun perlu kita tunaikan. Betul. Kita berusaha untuk tidak menyeksa ibu dan ayah kita dengan harga sebuah kerinduan. Betul. Jangan seksa ibu dan ayah kita dengan kerinduan. Jika masih ada ibu dan ayah, saya pun masih ada mak ayah, mungkin mak saya menonton, ayah saya menonton siaran pada petang ini,
ketahuilah saya mencintai dan merindui kalian walaupun di mana saja kalian berada, insya-Allah. Tanpa mereka, Ustaz, siapalah kita pada hari ini, Ustaz. Baik. Ada sebahagian isteri, saya tak kata semua, segelintir. Mungkin ada tuan penasihat 25 yang duk nasihat dia, kan, duk sebut begitu begini kan. Dia kata, engkau ni halang je suami. Dia kata, halang je suami. Itu kan hak engkau, dia kata. Daripada memberi wang kepada ibu mentua, sekiranya isteri merasa keperluan rumah tangga mereka belum cukup. Sebab ada sebahagian ataupun segelintir yang faham apa yang dia nak, itulah nafkah dia. Sedangkan nafkah ni ada ketetapan. Betul. Jadi bila ada kata-kata nasihat kata kau kena halang dia daripada bagi duit kat mak dia. Sebab apa? Awak punya pun belum tertunai. Ini apakah kebenaran di sebalik kata-kata tersebut? Masya Allah. Kadang-kadang masyarakat kita berfikir, Ustaz, sudah kahwin ni, semua duit sen duit isteri. Dia juga macam tu, Ustaz. Dia memang ada menteri kewangan lah. Jadi dalam kita menyingkapi perkara ni, Ustaz, pertamanya tadi saya kira yang paling utama adalah pertama, isteri kena faham urusan agama. Ya, bukanlah kata kita bagi kepada ibu bapa tu kita mengabaikan hak. Kita dah sebut tadi. Ya, walaupun kita bagi kepada ibu bapa, tetapi yang utama hak yang perlu ditunaikan adalah nafkah di bawah tanggungan kita. Ya, tapi kalaulah ada lebih, apa salahnya si suami tadi juga ada punya tanggungjawab terhadap ibu bapa? Maka si isteri tadi yang salihah, isteri yang benar-benar menjadi penyejuk mata, maka dia kena menjalankan peranan atau memainkan peranan sebagai seorang isteri yang turut sama mengajak suami tadi sentiasa buat baik. Betul. Tapi yang paling penting, Ustaz, kalau kita lihat dalam situasi ini, komunikasi, Ustaz. Betul. Kena cakap, Ustaz. Kita ni kadang-kadang orang lelaki ni nak sebut salah. Betul. Tak sebut nanti sekarang salah. Kadang isteri kata benda boleh gaduh, apa bincang. Betul. Itulah kadang-kadang ialah kita kena faham, kita kena faham. Dan kita pun masih juga belajar nak faham isteri kita kan. Semua. Jauh lagi perjalanan. Jauh lagi. Nabi sebut wanita ni, perempuan ni diciptakan daripada dhila'il awaj. Betul. Tulang yang bengkok, Ustaz. Jadi tulang yang bengkok ni maksudnya apa, Ustaz? Kalau kita keras dia patah, Ustaz. Betul. Tapi kita tak boleh biar dia bengkok juga, Ustaz. Kena pandai. Kena pandai cakap, kena pandai pujuk. Kena pandai beli jiwa, Ustaz. Kadang-kadang orang perempuan ni cakap je, dia tak masuk pun. Jadi kalau kita boleh bincang dengan isteri kita, beritahu keadaan sebenar. Kita ada perbelanjaan sekian, ada lebih sikit, boleh tak bantu dan sebagainya. Abang pun ada tanggungjawab terhadap ayah ibu dan sebagainya. Maka saya kira seorang isteri yang solehah sudah pasti, Ustaz, yang faham akan agama sudah pasti akan menyuruh, bahkan menyuruh suaminya untuk bantu ibu bapa tadi, jauh daripada menghalang. Bagi saya itu yang amat penting. Alhamdulillah, saya tengok fokus para penonton, bukan kata di rumah yang menonton kita di Masjid Tuanku Mizan ni, fokus tengok Ustaz Fikri. Kan, Ustaz mungkin ada sikit kata-kata semangat ni pada menonton ni. Saya tak nampak lagi mereka mengantuk ni, Ustaz. Masya-Allah, inilah pejuang-pejuang kita yang nak memahami agama. Ikut aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, insya-Allah. Apa dia, Ustaz? Banyak lagi kita nak bincangkan ni, Ustaz. Sebelum kita layarkan lagi bahtera kita lebih jauh, Ustaz, kita nak dengarkan soalan ataupun kemusykilan daripada soalan yang seterusnya daripada sahabat penonton kita di Masjid Tuanku Mizan. Dipersilakan dengan soalannya. Jika seseorang anak lelaki hanya mempunyai baki wang yang cukup-cukup untuk satu pihak saja, menurut hukum syarak, siapakah yang perlu didahulukan, isteri atau ibu bapaknya? Terima kasih. Mudah-mudahan satu soalan ni membuka minda kita. Kita tidak mencari titik perbezaan, Ustaz. Kita nak mencari titik pertemuan dan kita nak menjawab dan merungkai soalan, mudah-mudahan menjadi orang kata apa, perkara yang bakal kita sama-sama praktikkan dalam kehidupan. Soalan berkenaan dengan dilema seorang anak lelaki yang hanya cukup-cukup makan je, Ustaz. Masya Allah, cukup-cukup makan ni, Ustaz, ni kadang-kadang lagi kita dilema, Ustaz. Allah Akbar. Jadi kalau kita nak faham ataupun nak menyelesaikan dilema yang berlaku seperti kita sebut tadi, balik kepada hukum kita tadi. Ya, kalau kita faham turutan agama kita ni, maka insya-Allah semua soalan, semua dilema pasti ada jawapan. Walaupun dalam keadaan kita yang baki tinggal balance pun, diri sendiri pun belum tentu lagi, Ustaz. Ujung-ujungnya tapi insya-Allah ada satu kaedah, Ustaz, apabila disebut idza ta'aradatul huquq quddimal aujab fal aujab. Dia kata jika ada berlaku pertembungan hak-hak ni, maka diutamakan apa yang lebih utama, maka itu lebih.
ya, diutamakan. Maksudnya apa? Macam kita sebut tadi, dalam hak nafkah tadi sudah tentu yang perlu kita laksanakan adalah hak terhadap isteri dan tanggungan kita tadi dari segi nafkah. Tetapi dalam masa yang sama bukanlah menunjukkan kepada kita yang ayah ibu kita ni kita pinggirkan, bukan. Tetapi bila bertembung ataupun bertemu, ya, maka apa yang perlu kita utamakan adalah hak yang sudah ditentukan. Ya. Bahkan dalam agama kita sendiri, apabila berlaku keadaan seperti ini, maka kita sebagai seorang umat Islam, kalau tadi dari perspektif seorang suami, bila baki dia sudah tinggal sedikit, siapa yang dia perlu utamakan, maka dia merujuk kepada apa yang diwajibkan ke atas dirinya, itulah tanggungannya. Tetapi kita perlu lihat juga dari perspektif seorang isteri, ya, bagaimana seorang isteri memahami apa yang tengah berlaku ataupun ya benda yang memang tak ada duit ni, Ustaz. Jadi dia kena bijak untuk melihat. Kalaulah contoh seorang isteri itu dia punya kelebihan sedikit, ataupun dia punya simpanan sedikit. Bukanlah kita katakan bila dia ada simpanan dia wajib bantu suami, bukan. Tetapi sebagai seorang isteri yang faham keadaan suami, maka itulah kita katakan yang berat sama dipikul, Ustaz, yang ringan sama dijinjing. Yang penting apa? Apa yang penting? Kerjasama dan mufakat. Cuba dengar pula. Jadi maksudnya apa di sini, Ustaz? Memanglah kewajipan itu jatuh kepada suami tadi, kepada tanggungannya, tetapi dalam permasalahan dunia ni, apa yang perlu kita faham adalah komunikasi, toleransi, dan kerjasama. Sudah pasti apabila benda ni, ya, kita sudah dapat capai dalam rumah tangga tadi, mudah-mudahan inilah rumah tangga yang disebut sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Allahu Akbar. Bila Ustaz sebut tentang isteri yang solehah, isteri yang berjuang, susah payah dengan suami ni, saya teringat bagaimana hebatnya peribadi Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, isteri baginda Nabi SAW yang sangat Nabi sayang, sehingga kan seluruh hartanya, bahkan dirinya dikorbankan demi Allah dan juga Rasul. Ustaz, sebut tentang isteri ni, Ustaz. Soalan yang seterusnya, ada dalam kalangan isteri yang mempunyai gaji yang lebih besar berbanding pasangan ataupun suami. Apakah tanggungjawab nafkah suami kepada isteri itu gugur, Ustaz? Saya tak sebut automatik. Adakah gugur nafkah suami pada isteri sebab apa? Suami isteri pun ada gaji sendiri, Ustaz. Mungkin dia bos kepada suami dia di tempat kerja. Dan suami boleh menyalurkan semua duitnya itu kepada ibu dan ayahnya. Sebab apa? Isteri pun ada duit. Baik, saya bagi kat mak ayah saya kan. Sedikit bicara, Ustaz. Baik. Itulah kita katakan kewajipan tetap kewajipan. Ya, tidak kiralah ya isteri kita itu bos kepada kita ke, ataupun dia CEO ke. CEO di rumah tu sudah tentulah isteri itu memang CEO dalam rumah. Tapi CEO di tempat kerja tu, semua perkara ni tidak menggugurkan kewajipan nafkah, ya, seorang suami kepada isterinya. Ya, jadi kita perlu lihat bahwasanya kewajipan nafkah itu tidak jatuh dengan keadaan seorang isteri yang mempunyai duit melebihi harta suami. Jadi yang perlu kita faham bahwasanya seorang suami jangan bermain-main dengan perkara hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mentang-mentang isteri dia, Ustaz, lalu duduk, hari ini makan luar lah ya. Jadi isteri pun tanya, siapa yang payung ni? Betul. Ayang lah payung. It's on me. Jadi benda-benda macam ni, Ustaz, kadang-kadang kita nampak benda remeh. Tapi sebagai seorang lelaki tercalar lah pula ego. Betul. Takkanlah pula hari-hari isteri manja dia kan. Jadi kita sebagai suami, kita kena ada jati diri sebagai seorang suami juga, Ustaz. Ya, tetapi itulah kita sebut tadi, fattaqullah ataupun ittaqullah qadra mastata'at, dengan keadaan kemampuan yang ada pada kita. Ya, bukan dengan kita memaksa diri kita. Saya tak nak sebutlah, mungkin berhutang dengan orang-orang yang mungkin akhirnya nanti memberikan kebinasaan ataupun satu bebanan dalam institusi keluarga tadi. Hari ini nampak macam makan besar kita, bang, hari ni, bang. Abang belanja, bukan selalu kan, makan chicken chop, makan sup gearbox lah apa semua. Apa abang belanja? Rupanya dia belanja, dia pergi bayar tu guna kad isteri juga. Ni idea yang macam mana tu? Ni very tricky. Ni yang kata, orang kata apa? Bijak kena kat dia semua, Ustaz. Jadi kadang-kadang perkara ini kita perlu elakkan. Kena ada rasa sikit dah, Ustaz. Kebertanggungjawab. Walaupun betul isteri saya tak kisah, Ustaz. Dia okey je, Ustaz. Barang-barang anak semua dia beli, Ustaz. Tapi biarlah kita ada rasa malu lah, rasa segan, Ustaz. Baik, jadi mudah-mudahan terjawab soalan dan menjadi panduan kepada kita bersama. Dan Ustaz, ada dalam kalangan suami juga, dalam bab nak berterus terang pada isteri ini, dia segan, Ustaz. Malu, Ustaz. Kerana apa?
kadang-kadang jumlah yang diberi kepada ibunya dia rasa tak apalah, saya rahsiakan Ustaz. Saya tak nak beritahu kepada isteri pun. Atau lebih baik dia ceritakan kepada isteri. Kalau dirahsiakan, dia rasa baik. Rupanya bila dirahsiakan, isteri dapat tahu, lebih parah dan membawa kepada pergaduhan dan sebagainya. Sedikit pencerahan Ustaz. Baik, inilah yang kita sebut dalam melayari bahtera kehidupan sebagai seorang suami dan isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Komunikasi ataupun perbincangan itu adalah perkara yang disebutkan sebagai asas dalam rumah tangga. Sebab kadang-kadang ada perkara yang kita rasa kalau kita rahsiakan, anak isteri kita tidak tahu, mungkin selamatlah saya. Betul. Ataupun mungkin tidak mengundang apa-apa pergaduhan ataupun perkara yang tidak baik. Tetapi kadang-kadang ada isteri yang dia ingin berkongsi apa saja perkara yang tengah berlaku dalam kehidupan. Nama pun melayari bahtera Ustaz, bersama-sama. Takkanlah nakhoda kapal tak berkomunikasi dengan orang yang bekerja dengan sawah dan sebagainya. Jadi sebagai seorang nakhoda, dia kena bagi tahu semua, bagi information. Maksudnya information yang kita katakan yang kita kira kalau kita bagi tahu ada perbincangan, maka segala permasalahan boleh dihadapi bersama. Kata pun tadi nak mengharungi dunia bahtera perkahwinan ini kena bersama-sama. Takkanlah beban seorang nak tanggung. Lautan api sanggup direnang. Betul. Jadi kalaulah dahulu kita sanggup buat benda ni, jadi isteri kita pun sama sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa kita je suami yang berjuang ni. Padahal kita tak tahu isteri kita pun yang menjadi tulang belakang dalam perjuangan kita ni. Maka kalau kita bersama-sama, sudah tentu ada keberkatan. Kalau kita berbincang, sudah tentu ada permuafakatan yang insya-Allah semua ini akan dapat menyelesaikan konflik yang berlaku. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan apa jua masalah yang sedang kita harungi, yang kita hadapi, mudah-mudahan dengan berkat kita menonton Anak Muskil pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar kepada kita. Alhamdulillah, masih lagi terus setia kita berdalam pastinya dalam Anda Muskil. Di sini ada jawapannya para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita bersiaran dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Mungkin ada yang menonton kita, dia seorang ibu, seorang ayah, seorang anak, seorang suami dan juga seorang isteri. Walau siapa sahaja dan apa juga status kita, mudah-mudahan kita doa dengan berkat kita menonton majlis ilmu Anda Muskil pada hari ini, Allah Ta'ala memberikan jalan keluar ke atas setiap kemuskilan dan juga masalah yang membelenggu kita. Kita masih lagi bersama-sama dengan bintang ilmuwan yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fikri Putung selaku penolong setiausaha dakwah bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Ustaz, Ustaz nak balik jauh di Sabah ni Ustaz. Pastinya mungkin ada orang Sabah tanya, Ustaz, saya baru nak tanya soalan dah habis. Maknanya kena tanya lagi lah akan datang. Ustaz. Kita akan bawa lagi Ustaz. Cuma Ustaz, para penonton kita yang berada di masjid pada hari ini, ada yang nak ajukan soalan tambahan berkenaan dengan tajuk kita, iaitu dilema ibu versus isteri. Kita persilakan soalan yang seterusnya. Bagaimana jika ibu bapa menuntut jumlah wang yang luar biasa sehingga membebankan ekonomi rumah tangga si anak? Dan sebagai seorang anak lelaki pula, bagaimanakah caranya untuk menegur ibu bapa tanpa derhaka? Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Masya-Allah. Itu soalan daripada Haji Muhammad kita pun, orang kuat Masjid Tuanku Mizan kita, Masya-Allah, tabarakallah. Jadi Ustaz, kadang-kadang ditelan mati emak di luar mati bapa Ustaz. Sedikit pencerahan. Masya-Allah, terima kasih Tuan Haji atas soalan. Dan alhamdulillah, penonton-penonton kita dari tadi Ustaz tengok bergerak langsung. Buku pun tengok tu dah muka surat terakhir dah. Banyak kan dapat. Penuh dah nota tu. Penuh kan dapat. Alhamdulillah. Di sini ada golongan ibu, isteri, di sini ada ayah, mungkin anak-anak. Jadi insya-Allah soalan tadi, untuk menjawab persoalan kita sebentar tadi, bagaimana jika seorang ataupun ibu bapa ni menuntut sejumlah wang yang agak luar biasa terhadap anak. Macam mana nak santuni ni Ustaz? Balance pun dah kira ni, kalau boleh negatif. Pertamanya, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan kita ini sebagai seorang ibu dan ayah, berlegar juga kadang-kadang masyarakat kata tak nak bantu pula dan minta macam tu. Redha Allah fi ridal walidain. Keredaan Allah tu adalah dalam keredaan ibu bapa tadi. Bahkan ada kata hadis Nabi SAW, bila ditanyakan siapakah yang paling utama untuk aku berbuat baik, Nabi jawab, ummi.
Ummi, bahkan 3 kali Ustaz. 3 kali ini kalau dalam bahasa Arab disebut istilah takkid Ustaz. Ya, takkid ini maksudnya memang itulah ditekankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah disebut ayah. Maka di sini kita dapat lihat bahwasanya ada satu hak yang perlu ditunaikan. Tetapi dalam menyantuni permintaan kedua ibu bapa tadi, ini seruan kita lah kepada para ibu bapa. Mungkin kita juga nanti satu hari nanti anak-anak membesar, bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai seorang ibu bapa. Pertamanya kita perlu sedar bahwasanya anak kita tadi apabila sudah berumah tangga, sudah mempunyai seorang isteri dan anak-anak yang mungkin bersekolah dan sebagainya, itu ada satu tanggungjawab yang ditaklifkan kepada dia, satu kewajipan yang dulunya mungkin dia seorang anak mak, anak ayah, tak boleh pisah Ustaz, manja sangat. Tapi kita kena sedar dalam melalui kehidupan ni bukan hilang Ustaz, tapi dia pun ada keperluan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, kerana apa, itulah tuntutan penciptanya kepada dirinya. Kalau kita sebagai seorang ibu ayah, kita punya tanggungjawab dalam mendidik anak kita, maka kita juga kena sedar bahwasanya anak kita tadi, kalau dia mengabaikan isteri dia, maka itu juga kita boleh lihat sebagai satu kegagalan dalam kita mendidik anak kita. Kita tidak mau seorang anak apabila menjadi seorang suami mengabaikan tanggungjawab, leka dengan kehidupan yang ialah kita kata kehidupan yang tidak mencerminkan ajaran agama sebenar. Kita nak minta duit daripada dia, nampak dia ni kerja senang Ustaz, jadi kita nak minta sejumlah wang, mintalah dia, nampak macam senang, kita dah penat ni, kita dah penat besarkan dia dan sebagainya, takkanlah pula nak minta ni, tak boleh. Takkanlah semua nak bagi isteri. Jadi seorang ibu ayah yang faham akan agama, dia tahu bukan kata tak boleh minta Ustaz. Betul. Kalaulah betul kita memerlukan, memang kita boleh minta anak kita berbuat baik kepada kita. Tapi kalau kata soalan tadi jumlah yang luar biasa Ustaz. Luar biasa ni. Luar daripada kebiasaan. Jadi itulah kita tidak mahu nanti akhirnya waliyadzubillah tindakan kita tadi meminta uang yang tidak munasabah ataupun belanja yang tidak munasabah, anak kita terpaksa pula membuat perkara-perkara yang kita takut-takut menyalahi hukum syariat, yang membuat perkara jenayah dan sebagainya, menipu dan sebagainya. Jadi perkara-perkara seperti ini mengundang kepada pintu-pintu kemaksiatan. Apa yang kita mahu adalah kita didik anak kita, dan anak kita apabila besar menjadi seorang suami yang berbakti kepada kedua ibu bapanya tanpa mengabaikan tanggungjawab yang telah ditaklifkan kepada dia. Ada beza di antara tinggal bersama dan hidup bersama sebagai suami isteri dan keluarga. Kita tak nak jadi sebagai pasangan yang hanya tinggal bersama, tetapi kita nak hidup bersama, mudah-mudahan sampai syurga Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, hari ini zaman media sosial Ustaz. Kadang-kadang ada segelintir orang, dia bila tengok nota-nota nasihat, mutiara hikmah, terutamanya isteri lah, yang banyak Allah Taala uji dengan emosi dan sebagainya. Oh, dia baca ini ni suami saya ni, macam ini ni kena share ni. Kadang-kadang ini antara perkara yang berlaku, sehingga ada satu saya terbaca, tak tahu daripada mana sumber dia naqal, wallahu alam, dia menyebutkan, benarkah kalau kita melebihkan isteri, rezeki kita ni akan jadi luas, dan kalau kita sempitkan rezeki kita kepada isteri kita, rezeki kita akan jadi sempit. Dia tulis macam tu Ustaz. Jadi kalau nak bahagia, berilah yang lebihkan kepada isteri. Saya pun bila tengok komen kat bawah, itu kalau seorang isteri, ada abang tu komen lah. Kemudian dia lari Ustaz. Betul tengok komen tu dah hilang Ustaz. Itu kalau satu, kalau tiga lagi lah luas rezeki dia. Itu dia gurau dia Ustaz. Jadi kalau perkara ini Ustaz, apakah benar dalam agama ada konsep kalau diberikan lebih pada isteri, rezeki akan jadi luas, kalau sikit sempit Ustaz? Jadi macam ni Ustaz, kadang-kadang kita risau juga. Betul lah kata penasihat 25%. Kadang-kadang penasihat ni dia bukan berbentuk orang Ustaz. Kadang-kadang bentuk drama pun boleh jadi Ustaz. Betul. Jadi dalam menyingkapi permasalahan ini, kadang-kadang isteri ialah, kita tak boleh salahkan juga, kadang dia tengok, dia tak tahu sumber tu dari mana, dan dia nakkan hiburan. Betul. Jadi perkara ni seorang isteri pertamanya tadi kena lihat daripada sumber mana yang diambil. Kalau lihat lebihkan kepada isteri, maksudnya lebihkan ni macam mana maksudnya? Adakah lebihkan dengan mengabaikan yang lain? Itu yang penting. Kalau kita ada lebih dan kita bagi lebih sedikit tanpa mengabaikan, tu tidak masalah. Dan konsep rezeki memang betul Ustaz. Semakin kita beri, semakin dia akan bertambah. Bahkan
berinfak pada jalan Allah. Salah satu berinfak pada jalan Allah ataupun sedekah yang dituntut dalam agama adalah sedekah kepada kaum keluarga sendiri. Maka sudah tentu benda tu ataupun perkara yang kita laksanakan tu boleh jadi satu wasilah untuk kita memurahkan lagi rezeki. Ya, Allah sebut dalam Al-Quran, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah. Maksud jalan Allah ni bukan saja kita berjuang fi sabilillah, Ustaz. Ya, kita berjuang, ya, kerja sungguh-sungguh nak bagi nafkah isteri, nak bantu ibu ayah, maka itu juga satu bentuk jihad fi sabilillah. Ya, Allah akan gandakan daripada sebiji yang kita tanam tadi tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai itu terbit lagi 100 biji benih. Maka semua ini ganjaran yang Allah bagi gambarkan kepada kita. Keluasan rezeki itu sejauh mana kita membelanjakan harta di jalan yang benar, Ustaz. Kalau kata kita bagi lebih kepada isteri tanpa mengabaikan hak-hak yang ada pada ibu ayah, kaum kerabat yang lain, maka benar, mungkin benar, rezeki kita akan bertambah. Tapi janganlah kata lebihkan tu yang lain tak boleh bagi, kan. Jadi kita seorang suami, kita faham benda tu, ini adalah perkara yang wajib. Jadi saya kena tunaikan. Soal lebih atau tidak adalah kemampuan, kadar kemampuan yang ada pada diri seorang suami. Percaya, Ustaz, ya, isteri-isteri di luar sana, ya, percayalah, seorang suami ini kebahagiaan yang paling utama apabila dapat melihat isterinya gembira ya, dalam melalui kehidupan. Dalam alam rumah tangga. InsyaAllah. Tidak ada suami yang suka isterinya berada dalam keadaan kesedihan dan sebagainya. Jadi hidup ni biarlah kita menjadi orang yang hidup bersama. Bukan sekadar tinggal bersama saja. Jadi sama-sama kita betulkan yang biasa dan kita biasakan yang betul. Seorang suami yang hebat adalah suami yang mampu mencukupkan keperluan isterinya tanpa mengecilkan hati ibunya. Jangan jadikan isteri sebagai alasan kepada kita dalam kita meminggirkan ibu, dan jangan pula kita jadikan ibu kita sebagai alasan sehingga kita menzalimi dan menghilangkan hak keluarga dan juga pasangan kita. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh bagi Ustaz dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan sebagai akhir, marilah sama-sama saya tinggalkan tuan-tuan untuk sama-sama kita merenung dan muhasabah sebuah hadis Nabi SAW. Mulailah dengan dirimu sendiri, kata Nabi. Bersedekahlah, yakni beri nafkah kepadanya. Jika ada lebihan, maka untuk ahli keluargamu, yakni isteri dan anak. Jika ada lebihan lagi, maka untuk kaum kerabatmu, termasuk ibu bapamu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi sekali lagi, terima kasih kepada yang bagi Ustaz Fikri, dan terima kasih juga kepada seluruh penonton yang bersama-sama di Masjid Tuanku Mirza Zainal Abidin. Mudah-mudahan kita dapat bersua lagi sehingga bertemu ke episod yang akan datang, kerana kita pun dah pun berada di penghujung episod Anda Mushkil. Hari ini Ustaz kira penutup lah ni. InsyaAllah semoga ada rezeki kita bersua lagi dalam Anda Mushkil. Di sini ada jawapannya. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.